Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita buat sesi penyerahan lauk kepada Cik lah. Ya, okey. Okey, kita ada gulai ikan talang. Gulai ikan talang ni yang lauk tambahan lah. Lepas tu kita ada acar buah. Acar buah ni kita terus letak dekat set buffet dulu lah. Okey, selepas tu kita ada sama juga lah. Ni dalca sayur. Dalca sayur. Dalca sayur. Okay. Lepas tu kita ada ayam, daging masak hitam. Daging masak hitam. Yang ni kita memang akan letak dekat set buffet siap-siap lah. Yang last sekali ayam masak merah. Ayam masak merah. Kiranya yang dalam ni ada nasi putih, nasi minyak kita dah letak dekat dalam lah. Apa lagi? Bubur gandum pun nanti kita akan letak juga. Dalca, gulai ikan talang, yang nasi putih yang standby, yang tu lah. Itu sahajalah. Dengan yang kopi ni kita last lambat sikit lah kita bukan. Itu sahajalah. Betul. Okey, kalau tuan setuju nak minta tolong sign lah. Itu satu. Kalau huruf yang kita sebut itu salah dan tak betul, maka jadi apa? Rosak perkataan itu. Bila rosak perkataan itu berubah makna. Bila berubah makna, Terima kasih. Okey.